Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama ini saya mahu mengucapkan selamat datang ke siaran langsung Radio Jawi, Suara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan anda masih lagi bersama saya DJ Azimi yang menemani anda dalam siaran Radio Jawi. Dan saya doakan semoga tuan-tuan puan-puan dan juga para penonton dan juga pendengar setia kami pada pagi ini supaya diberikan segala kemudahan urusan oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi macam biasa, seperti mana yang telah dijanjikan oleh saya pada tempoh hari Isnin, di mana kita akan teruskan lagi kita punya tadabbur kita, tazkirah kita di dalam solat di sebalik halaman, itu anjuran unit pengurusan media baru Jawi, iaitu kita akan teruskan siri yang terakhir untuk bulan ini, bagi bulan Mac 2026 sebelum kita bercuti pada bulan Aidilfitri. Jadi mungkin saya nak mohon jasa baik tuan-tuan dan puan yang berada di dalam live ini, kita sama-sama kita ajak lagi beramai lagi sahabat kita untuk mendengarkan tazkirah kita pada pagi ini, supaya insya-Allah dengan usaha kecil kita ni Allah akan berikan kita pahala jariah sebab kita berkongsi ilmu kepada orang lain, insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah kita akan teruskan kita punya segmen kita unit di sebalik halaman, iaitu bersama dengan Ustaz Wan Ahmad Naqiyuddin yang sekarang ini masih lagi bersama saya, insya-Allah, di dalam talian ini. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Orang kata untuk sebelum kita bercuti ni kita masih lagi bersemangat nak bekerja ni, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah hari-hari terakhir ni. Ya. Ya betul, insya-Allah. Saya doakan semoga mungkin ada tuan-tuan perempuan yang sekarang ni mungkin ada yang sedang mungkin dalam perjalanan ke kampung. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan urusan. Jadi sambil kita mungkin dalam kita bekerja ni, mungkin kan kita akan sambil lah kita mendengarkan tazkirah yang insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz. Okay, jadi mungkin tajuk untuk hari ini kita akan membicarakan ataupun kita berceritalah tentang mengenai dengan tadabbur surah Yusuf. Sebab kalau kita tahu surah Yusuf ni, kalau tanya personal daripada saya, boleh kata ni surah ni antara surah yang saya sukalah, yang saya gemar. Sebab kenapa? Allah sendiri berkata dalam awal surah Yusuf tu, Allah kata sebagai surah ni adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Maksudnya dia kata Allah nak beritahu bahawa surah Yusuf ni tidak ada kisah yang lebih menarik, yang lebih orang kata mungkin ada lebih banyak lagi orang kata pengajaran yang terdapat di dalam surah ini yang lebih lagi daripada surah lain. Jadi mungkin insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada Ustaz untuk Ustaz meneruskan kita punya agenda kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala, thumma amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Hazimi atas pendahuluan yang baik itu, yang menyentuh poin yang akan kita bicarakan pada pagi yang mulia ini, di pagi Ramadan ini, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Jadi kalau Allah Ta'ala kata ini adalah sebaik-baik cerita, maka dia mengatasi cerita-cerita yang kita tengok di televisyen, di Netflix. Jadi ini adalah satu kisah yang sangat menarik jika kita memahaminya daripada sudut yang sepatutnya. Jadi moga-moga dalam perkongsian kali ini kita dapat melihat sudut-sudut keindahan dan juga kecantikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah tersebut. Jadi sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini, kita lihat dulu bahawa kisah Nabi Yusuf ini diceritakan dalam satu surah yang lengkap, iaitu surah Yusuf, yang mempunyai 111 ayat yang terletak pada juzuk ke-12, akhir juzuk ke-12 dan juga awal juzuk ke-13. Jadi dia di tengah-tengah itulah.
Jadi dia diturunkan di Mekah, di fasa Makkiyah, di mana dalam fasa ini banyak surah-surah diturunkan yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, seperti surah Al-Qasas. Banyak dalam fasa Al-Makkiyah ini, cerita-cerita itu bertujuan untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW yang menghadapi ujian ketika baginda SAW berdakwah di Mekah. Jadi untuk dengan menceritakan tentang bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu yang menghadapi ujian yang sangat berat. Jadi ini dapat memberi semangat kepada Rasulullah dan memberi kekuatan kepada Rasulullah untuk menghadapi jalan yang sama. Kerana inilah jalan yang dilalui oleh para nabi-nabi sebelum daripada baginda. Dan untuk orang yang beriman pula, apabila dia membaca surah ini, sudah tentu dia akan memberi satu semangat, dia akan memberi satu kekuatan yang berbeza, kerana dia melihat bahawa nabi-nabi sendiri pun, yang mereka ini golongan yang terpilih di sisi Allah, golongan yang disayangi oleh Allah, pun menghadapi ujian yang tidak sedikit, tidak ringan. Jadi menjadikan kekuatan kepada orang yang beriman itu untuk menghadapi ujian yang dia hadapi dalam hidup itu dengan sabar, dengan tabah, dan mengharapkan perakhiran yang baik di sisi Allah SWT. Jadi surah Yusuf ini istimewa kerana kerana Allah SWT menceritakan kisah seorang Nabi secara full. Satu surah dikhususkan untuk menceritakan seorang Nabi, Nabi Yusuf AS, dan penceritaan itu mengikut kronologi. Maksudnya daripada Nabi Yusuf kecil sehinggalah dewasa, sehinggalah dia mentadbir negara Mesir itu adalah mengikut kronologi. Berbanding daripada kisah Nabi-Nabi yang lain yang boleh kita lihat terpisah-pisah, kadang di dalam surah ni, kadang dalam surah sana. Jadi dan diceritakan dengan tidak mengikut kronologi. Jadi ini keistimewaan surah Yusuf kerana dia diceritakan mengikut kepada kronologi. Maksudnya kalau kita ikut daripada awal surah tu, kita dapat cerita yang penuh berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Dan Allah SWT sifatkan surah ini dalam ayat yang ketiga, surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi Allah Taala sebutkan kisah Nabi Yusuf ni sebagai ahsanul qasas. Dan untuk tadabbur surah Yusuf ini, saya mengambil rujukan daripada Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, yang mana sangat baik untuk kita baca, dan bahasanya pun itu sangat menyentuh hati dan juga sangat sedap untuk dibaca. Jadi kata Buya Hamka dalam tafsirnya itu, apabila menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ini, Ahsanul Qasas ini, Hamka menyebut, dan sebab itu Allah berfirman bahawa ini adalah Ahsanul Qasas, yang seindah-indah dan sebaik-baik kisah, yang artinya bukan mengurangi keindahan yang lain, tetapi untuk menjadi iktibar bagi manusia di dalam perjuangan hidup, sehingga mereka dapat berkata untuk menghilangkan keluhan jiwa jika penderitaan datang menimpa, sedangkan Nabi. Jadi maksud Hamka dekat sini adalah, apabila kita baca tentang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub sekali, ayah kepada Nabi Yusuf, maka kita akan katakan sedangkan Nabi pun menghadapi ujian seperti ini, sedangkan Nabi pun dimasukkan ke dalam penjara, sedangkan Nabi pun difitnah. Jadi perkara-perkara itu akan menambahkan ketabahan, kesabaran seseorang mukmin dalam menghadapi kehidupannya. Jadi sabar ini kita tak boleh dibuat-buat, ataupun kita tak boleh untuk memaksa diri untuk sabar. Sabar ini datang dengan kefahaman. Sabar ini datang dengan pengalaman. Sabar ini datang dengan kesedaran. Jadi untuk mendapat kefahaman, kesedaran itu, kita perlu membaca kisah-kisah Nabi ini, supaya kesabaran itu barulah terbit. Ada orang menyuruh
kita kena sabar, kita kena sabar. Sabar itu tidak datang serta-merta. Dia datang dengan pengalaman, dengan faham dan sebagainya, barulah terbit sabar itu. Maka untuk mendidik sabar adalah kita menghayati dengan sepenuhnya kisah Nabi Yusuf AS ini. Jadi ini adalah satu kisah yang sangat indah, sangat mempersonakan dan menjadi penawar kesedihan bagi orang yang ditimpa musibah, ujian, pengkhianatan, kezaliman atau apa-apa saja ujian yang ada dalam kehidupan ini. Yang menunjukkan bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam juga adalah manusia yang biasa menghadapi kesedihan, kecewa, sedih, marah. Itu adalah asam garam dalam kehidupan. Jadi nabi-nabi yang sifatnya manusiawi seperti itu dapat kita contohi. Berbanding kalau kita ceritakan tentang malaikat yang sentiasa taat kepada Allah. Jadi untuk kita mencontohi itu mungkin agak jauh kerana keadaan kita berbeza. Tapi apabila kita sebut Nabi yang sifatnya manusiawi, adanya sifat-sifat seperti sedih, sabar, marah dan juga yang kita sebutkan tadi, maka ini lebih dekat kepada kita untuk mencontohi. Jadi kita mulakan dengan kisah Nabi Yusuf AS, iaitu Nabi Yusuf AS bercerita kepada ayahnya tentang mimpi yang dilihatnya. Mana surah ayat keempat dan ayat kelima, Allah SWT berfirman, "Iz qala Yusufu li abihi." Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba." Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang matahari. 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka ini sujud kepadaku. Dan Nabi Yaqub menjawab, qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu yang lain. Maka mereka ni akan membuat satu makar ataupun dia akan membuat satu komplot untuk menjatuhkan kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi yang pertama perlu kita tahu terlebih dahulu tentang latar belakang keluarga Nabi Yusuf, adik-beradiknya dan juga ibunya. Diceritakan di dalam kitab yang lama, seperti mana kitab Perjanjian Lama dan juga sebagainya, kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran, yang ada juga menceritakan tentang Nabi Yusuf AS, iaitu Nabi Yaqub ini pada awalnya dia menginginkan seorang wanita, tetapi wanita itu ada seorang kakak. Jadi adat pada negeri yang dia tinggal itu tidak boleh untuk berkahwin kepada adik yang bongsu itu tanpa kakaknya itu terlebih dahulu berkahwin. Jadi diceritakan juga dalam tafsir Al-Azhar ini bahawa Nabi Yaqub AS, kerana dia nak berkahwin dengan adik yang bongsu itu, dia berkahwin sekali dengan kakak adik tadilah yang ingin dikahwininya itu. Jadi kakaknya itu namanya Lia, dan juga adiknya yang bongsu yang disukai oleh Nabi Yaqub itu adalah Rakhil. Jadi Nabi Yaqub ini lebih mencintai Rakhil berbanding daripada Lia. Namun kerana adat itu, dia terpaksa berkahwin dengan Lia terlebih dahulu kerana untuk mendapatkan Rakhil itu. Jadi Nabi Yaqub AS berkahwin dua orang isteri. Jadi daripada Lia ini, yang sulung ini, yang pertama ini, yang terpaksa Nabi Yaqub berkahwin ini, mendapat 10 orang anak. Kemudian daripada Rakhil yang kedua, yang bongsu itu, Nabi Yaqub mendapat 2 orang anak, dan dapat tu pun dah ketika hujung usia Nabi Yaqub. Dan selepas mana
anak kedua itu daripada isteri yang kedua, yang bongsu tadi, Rakhil itu, iaitu Bunyamin, maka Rakhil itu meninggal dunia. Jadi daripada sudut ini, latar belakang ini, kita dapat melihat kenapa Nabi Yaqub alaihi salam lebih mencintai Yusuf. Kerana Yusuf itu datang daripada isteri yang muda itu, ataupun isteri yang kedua itu, iaitu Rakhil. Dan juga kenapa Nabi Yaqub itu juga cenderung kepada Bunyamin, anak kedua daripada Rakhil, kerana kisah yang kita sebutkan tadi. Adapun 10 yang lain itu adalah datangnya daripada anaknya yang isterinya yang pertama, yang sulung itu, iaitu bernama Lia. Jadi kat sini yang disebut dengan ikhwah itu adalah anak-anak daripada ibunya yang pertama, isteri yang pertama, iaitu Lia. Jadi mereka ini sangat cemburu kepada Nabi Yusuf AS, kerana Nabi Yusuf ini sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Nabi Yaqub AS. Jadi bermulanya kisah Nabi Yusuf AS ini diuji, iaitu dia diuji dengan adik-beradiknya sendiri, iaitu idh qalu, ni adik-beradik Yusuf itu berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, sesungguhnya Yusuf dan adiknya, iaitu Bunyamin tu, adalah lebih dikasihi bagi bapaku daripada kita semua. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin, sedangkan kami juga adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub, dan dia katakan bahawa sesungguhnya ayah kita ini berada dalam kesesatan yang nyata, kerana hanya menyayangi dan juga mengasihi dua anak ni. Jadi daripada perkara ini kita lihat bermulanya kisah Nabi Yusuf AS diuji, iaitu adik-beradik daripada Nabi Yusuf ini mengadakan komplot untuk mengusirkan Nabi Yusuf ini daripada bapanya, Nabi Yaqub. Dia kata, uqtulu Yusufa awitfahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kata, bunuhlah Yusuf ataupun lemparkanlahnya ke dalam telaga, lemparkanlah dia ke satu tempat yang menjauhkan dirinya daripada ayahnya itu, dan lepas itu kita jadi orang-orang yang soleh, jadi orang yang baik kepada ayah mereka ini. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Salah seorang daripada mereka, adik-beradik yang melakukan komplot ini, berkata, jangan bunuhnya, tapi balinglah ataupun buanglah dia ke dalam perigi, yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Nanti akan dipungut oleh kafilah-kafilah yang lalu, pengembara-pengembara yang lalu, jika kamu ingin melakukan. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka rancang itu. Mereka datang kepada Nabi Yusuf, mereka mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun afsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Datang kepada Nabi Yaqub, kata, kenapa kamu tak biarkan Nabi Yusuf ni bermain dengan kami? Kami akan jaga dia, kami akan lindungi dia. Kemudian kata Nabi Yaqub, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu az-zib wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya sangat mendukacitakan aku sekiranya kamu pergi bermain dan kamu tinggalkan dia bersendirian sehingga dia dimakan oleh serigala. Qalu la in akalahu zib wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Kalaulah macam tu wahai ayah, Nabi Yaqub itu, maka sesungguhnya kami ni orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak menjaga amanahnya. Jadi disebabkan pujukan itu, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam memberikan kebenaran untuk
mereka ni pergi bersama. Dan kita tahu apa yang terjadi selepas daripada itu, di mana Nabi Yusuf dibaling ke dalam perigi, kemudian bajunya itu dilumurkan dengan darah, kemudian dan kisah-kisah yang selepas daripada itu adalah ujian-ujian yang bertimpa-timpa berlaku ke atas Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma apa yang saya nak sebutkan dalam ini ialah kata-kata Hamka dalam bukunya itu, dalam tafsirnya ini menyebutkan bahawa selepas mana disebutkan tadi, artinya dalam kisah penghidupan Yusuf, perasaan dan penderitaannya terutama dimulai dengan kekeruhan hubungan di antara saudara-saudaranya. Semua itu menjadi tanda-tanda dan atau bukti-bukti bagi orang yang sudi menyelidik. Sudi bertanya. Sebab hidup itu tidak lain adalah hubungan antara pertanyaan dan jawapan. Dengan menyelidiki mata-mata rantai daripada apa yang dilalui Yusuf dalam hidupnya, dapatlah bertambah iman kepada kekuasaan Allah bahawasanya kehidupan manusia dalam dunia ini bukanlah semata-mata mata rantai dari serba kebetulan. Jadi, Hamka menyebutkan bahawa apa yang berlaku dalam rantaian kehidupan, peristiwa-peristiwa dalam hidup Nabi Yusuf AS itu adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukanlah secara kebetulan, bukan kebetulan bermain adik-beradiknya itu melakukan komplot dan juga sebagainya. Itu semua adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana untuk mencapai kepada apa yang Allah Ta'ala inginkan kepada seorang itu pada akhirnya. Sebab itu, seperti mana diringkaskan daripada apa yang dikatakan oleh Hamka dalam tafsirnya, menyebutkan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencampakkan rasa dengki itu kepada adik-beradik Nabi Yusuf, maka sudah tentu Nabi Yusuf tidak akan dibuang ke dalam telaga. Kalaulah Nabi Yusuf itu tidak dibuang ke dalam telaga, maka tidaklah Nabi Yusuf itu nanti akan diambil oleh kafilah. Dan tidaklah Nabi Yusuf dikeluarkan daripada kafilah itu, sudah tentulah nanti Nabi Yusuf tidak akan dibeli oleh Raja Muda Mesir, Raja Muda Mesir pada ketika itu. Dan kalaulah tidak dibeli oleh Raja Muda Mesir, sudah tentulah tidak ada orang yang tahu tentang bakat dan juga kualiti Nabi Yusuf AS. Dan kalaulah tidak berada di dalam istana Raja Muda Mesir itu, sudah tentulah dia tidak akan berhadapan dengan ujian keteguhan imannya oleh isteri Raja Muda itu dan dipenjarakan bertahun-tahun. Kemudian kalaulah dia tidak masuk ke dalam penjara, maka sudah tentulah dia tidak berjumpa dengan dua orang yang berada di dalam penjara tersebut, yang meminta Nabi Yusuf untuk mentafsirkan mimpi mereka. Kalaulah raja tidak bermimpi, maka Nabi Yusuf AS tidak akan keluar daripada penjara tersebut. Dan kalaulah Yusuf itu tidak dilantik sebagai bendahara Mesir ataupun penjaga ekonomi Mesir, maka sudah tentulah Mesir ini akan ditimpa dengan malapetaka besar. Kalaulah Nabi Yusuf tidak dilantik bendahara Mesir, sudah tentulah dia tidak akan bertemu dengan keluarganya kembali dan juga ayahnya kembali. Dan kalau tidak, semua itu tidak berlaku, maka tidak akan berlakulah apa yang dilihatnya di dalam mimpi, iaitu 11 bintang, matahari dan juga bulan sujud kepada. Jadi apa yang nak disebutkan adalah semua ni, apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Yusuf itu bukan kebetulan, tetapi Allah Ta'ala yang menjalankan takdir itu sehingga akhirnya berada di tempat yang Nabi Yusuf AS berada pada akhirnya. Ini disebutkan Hamka dalam muka surat 230 menyebutkan, semuanya ini adalah tanda tentang maha kayanya Allah, bahawa manusia ini berjalan di atas vil-vil yang ditentukan. Kewajipan manusia adalah waspada, terus menjaga jiwanya jangan sampai jauh daripada Allah SWT. Jadi maksudnya, perjalanan kehidupan ini Allah Ta'ala dah tentukan. Ada turun, ada naik. Nanti kita akan lihat
secara lebih terperinci satu persatu kisah yang kita sebutkan tadi. Cuma dekat sini menunjukkan bahawa tugas seorang hamba dan juga seorang mukmin adalah menghadapi ujian itu dengan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana sahaja dia diletakkan, sama ada dia diletakkan di tempat yang tinggi, iaitu sebagai pemimpin negara, maka dia perlu dekat kepada Allah. Ataupun diletakkan serendah-rendah penghuni penjara, maka kalau semua keadaannya dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah keadaan yang baik baginya untuk mencapai kepada pengakhiran yang baik. Dan satu lagi ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf secara umum ini adalah apabila dalam menghadapi kehidupan itu, jangan kita memandang hanya pada part-part tertentu ataupun pada waktu-waktu tertentu sahaja. Tetapi kita kena melihat kehidupan itu secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kerana kalaulah contohnya kita bayangkan, kita melihat kehidupan pada ketika Nabi Yusuf di dalam telaga itu. Diceritakan dengan lebih lanjut bagaimana keadaan telaga itu dan Nabi Yusuf bergantung kepada tali dan juga sebagainya. Kalau hanya melihat kehidupan pada ketika itu dengan kesukaran yang dihadapinya, tanpa melihat tentang apakah yang akan berlaku selepas daripada itu, daripada ganjaran dan juga apa yang Allah Ta'ala akan berikan, maka sudah tentu orang itu akan berputus asa. Ataupun kita ambil part Nabi Yusuf AS di dalam penjara sahaja. Nabi Yusuf di dalam penjara ini bukan sekejap. Bahkan disebutkan bid'ah sini, beberapa tahun. Jadi kalau diambil hanya fokus kepada part itu saja, Nabi Yusuf di penjara, tanpa melihat tentang nanti apakah yang akan berlaku, maka sudah tentu seorang itu akan berputus asa. Jadi dalam situasi ini, kita tidak boleh menilai pengakhiran seseorang itu hanya pada ketika itu sahaja, pada satu ketika sahaja. Kerana boleh jadi lepas daripada ini Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sesuai dengan apa yang dilalui oleh orang tersebut. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh melihat satu musibah itu hanya ketika musibah itu kita berada, kita merasakan putus asa kepada Allah, kita merasakan bahawa ini sahajalah kehidupan kita. Tidak. Sebenarnya titik itu masih panjang, kisah itu masih berjalan. Yang penting bagi kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu Taala, bertakwa kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah. Jadi ini pengajaran yang besar yang mana Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Itu satu sudut yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf. Seterusnya, kita boleh lihat juga tentang ayah kepada Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub AS. Di mana apabila telah dikomplot seperti itu, mereka ini, adik-beradik Yusuf ini datang kepada Yaqub dengan membawa baju yang mempunyai darah. Disebutkan dalam surah Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dia datang kepada Yaqub dengan membawa baju kemejanya dengan darah yang palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Kata Nabi Yaqub, sesungguhnya nafsu kamulah yang melakukan perkara seperti ini, fasabrun jamil, dan sabar itu adalah indah. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Allah Ta'ala lah tempat kita meminta pertolongan. Allah Ta'ala lah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan ini. Jadi Nabi Yaqub AS, kita kena tahu bahawa pada waktu ini sudah lanjut usianya dan sudah lemah tubuh badannya. Dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Maka apabila disampaikan berita seperti itu, maka Nabi Yaqub AS
sifatnya adalah tenang. Walaupun berita itu berita yang sangat buruk, iaitu Nabi Yusuf, anak kesayangannya itu sudah tiada kerana dikatakan dimakan oleh serigala. Dua kesedihan yang besar dekat sini. Yang pertama, Nabi Yaqub itu kehilangan anaknya. Yang kedua, Nabi Yaqub tahu bahawa anak-anaknya itu menipu. Kerana dia tahu, dia sebut qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ini adalah daripada nafsu kamu yang menyuruh melakukan perkara ini. Jadi dia tidak percaya. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak mampu untuk mengugut ataupun mencari kebenaran itu dengan dirinya sendiri. Maka dia sebut fasabrun jamil. Ini satu musibah yang sangat besar, orang yang kehilangan anaknya dan dia tahu bahawa orang yang menghilangkan anaknya itu menipu. Jadi, dan bahkan yang menipu itu adalah anak-anaknya sendiri. Jadi ini adalah satu ujian yang sangat berat. Maka Nabi Yaqub ini juga pada ayat yang ke depan lagi, pada ayat 66 juga menyebutkan perkara yang sama. Ayat yang ke-83, ketika mana adik-beradik Yusuf ini, anak Nabi Yaqub ini, meminta untuk membawa Bunyamin ke Mesir. Bunyamin ni adik kepada Yusuf. Yang tadi yang daripada isteri yang kedua itu, isteri yang muda itu. Jadi sudahlah Yusuf AS hilang daripada pandangannya kerana mereka ini nak bawa Bunyamin pula. Bunyamin yang dia sayang, yang adik kepada Nabi Yusuf AS. Kata Nabi Yaqub apabila anak-anaknya meminta Bunyamin untuk dibawa ke Mesir, kerana pada ketika itu Yusuf sudah menjadi pemerintah Mesir, menyuruh adik-beradiknya ini untuk membawa Bunyamin ke Mesir kerana ada permintaan daripada Yusuf pada ketika itu. Kata Nabi Yaqub dalam ayat 66, qala lan ursilhu ma'akum hatta tu'tini mawsiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Aku tak akan lepaskan dia kepada kamu kecuali kamu berikan satu perjanjian, satu jaminan bahawa jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kamu akan mendatangkannya kepada aku kembali, kecuali jika kamu dikepung. Kalau ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, itu Nabi Yaqub akan redha lah. Tapi dia nak mausiqan ataupun satu jaminan daripada anak-anaknya itu supaya dikembalikan Bunyamin. Falamma atauhu mausiqahum qala Allahu ala ma naqulu waqi'. Apabila mereka ni memberikan jaminan tersebut, maka Nabi Yaqub kata Allah lah yang menjadi saksi kepada apa yang kamu sebutkan ini. Kita katakan ini. Dan apabila berlaku kisah-kisah yang selepas daripada itu, Nabi Yusuf AS menahan, kerana ada kisah di Mesir itu, Bunyamin tu ditahan di sana, menyebabkan adik-beradik Yusuf ni balik tanpa Bunyamin. Jadi mereka nak berjumpa dengan Nabi Yaqub itu dengan keadaan berat hati kerana mereka dah bagi jaminan sebelum itu. Mereka dah bagi perjanjian dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Yaqub, qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Jadi sekali lagi Nabi Yaqub mengatakan fasabrun jamil. Jadi kita nak tengok kepada kata-kata Nabi Yaqub itu, fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan fasabrun jamil itu? Kerana kita tahu sabar itu adalah pahit. Kita nak menerima tentang realiti yang semasa itu. Yang ketika kita mendapat khabar yang buruk itu. Tetapi sabar itu pahit pada awalnya. Namun kalau kita sabar akan membawa kepada pengakhiran yang indah, jamil. Pengakhiran yang jamil.
Kerana kalau diikutkan rasa tidak puas hati, rasa marah, tak boleh untuk bersabar pada ketika itu, mungkin boleh jadi tidak akan membawa kepada perakhiran yang baik yang disebutkan dalam surah ini. Jadi jika memperturutkan syahwatnya itu, boleh jadi membawa kepada merosakkan apa yang perakhiran baik yang Allah Ta'ala nak berikan kepada seseorang. Jadi fasabrun jamilun. Sabar itu, ia ada kepahitan, tetapi perakhirannya itu kalau kita berjaya lakukan adalah jamil, adalah cantik, adalah indah. Ini disebutkan oleh Hamka yang memetik daripada Imam Al-Razi, surat 245, di mana beliau menyebut berkata Al-Razi dalam tafsirnya, fasabrun jamil, sabarlah yang lebih indah. Rintihan jiwa kerana beratnya cubaan dapat sahaja menyebabkan keluarnya rintihan kerana tidak tahan. Tetapi rohani yang lebih dalam selalu mengajak dan memberi ingat supaya sabar dan rela menerima. Hal yang demikian menyebabkan di antara nafsu dan roh terjadi perselisihan ataupun perang batin. Kalau rintihan jiwa itu dapat diatasi sehingga roh terlatih itu yang menang, maka selamatlah diri. Kalau tidak, diri boleh hancur. Oleh sebab itu, Allah lah yang akan sanggup menolong dalam hal-hal seperti itu. Jadi apabila seseorang itu sabar, maka tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini yang selain daripada apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang sabar. Selain daripada itu, dalam ayat yang lain pula, iaitu ayat ke-83, di mana Nabi Yaqub juga menyebut fasabrun jamil. Kata Hamka, sabrun jamil, sabar yang indah, iaitu sabar yang dapat menyelesaikan kekusutan hati dan menyerah diri kepada Allah dengan sepenuh kepercayaan, menghilangkan segala keluhan dan berperang dalam hati sanubari dengan segala kegelisahan. Sebab apabila kekacauan dan kesedihan hati diperturutkan, maka pengaruh hati yang hibah akan besar pada badan jasmani. Jadi teranglah bahawa sabrun jamil itu kesabaran yang bahawa di balik pasang yang naik, kelaknya pasang akan turun. Sesudah panas yang amat terik, hujan pula akan datang juga. Kehidupan ada kalanya mendaki dan ada kalanya menurun. Kumpulan itulah yang bernama irama kehidupan. Dan kemenangan itulah hasil daripada sabrun jamil. Itulah contoh yang diberikan Nabi Yaqub. Meskipun telah 3 cubaan besar yang bertimpa-timpa, namun pendiriannya tetap sabrun jamil. Jadi perakhiran yang baik itu untuk orang yang sabar. Jadi sabar itu ya pada awalnya pahit, tetapi untuk mencapai kepada penghujungnya perakhiran yang jamil, yang indah itu, maka fasabrun jamil. Itu adalah ibrah yang kedua yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf AS. Seterusnya adalah ketika Nabi Yusuf AS diuji dengan fitnah. Nabi Yusuf difitnah oleh isteri tuannya ataupun isteri Raja Mesir. Disebutkan bahawa wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Jadi secara kesimpulannya ialah Nabi Yusuf AS ini difitnah oleh isteri tuannya, menyebabkan dia terpenjara bukan kerana kesalahannya dan bukan kerana bukan kerana perlakuannya. Bahkan dialah orang yang dianiaya dan dia pula yang menerima hukuman. Jadi bayangkan beban emosi yang ada pada Nabi Yusuf itu, sedangkan dia tidak bersalah dan dia dianiaya, dia pula ditimpakan hukuman dan tidak ada peluang dia untuk membela dirinya. Jadi dalam situasi ini, Hamka menyebut dalam muka surat 280 bahawa orang di atas itu mudah saja mengaturkan siasat kalau memang sudah disengaja buat mencelakakan dia. Yang tiada ada boleh saja diadakan.
Masih begitu keadaan di dunia ini sampai waktu tafsir ini disusun. Sebab ketamakan manusia kepada kekuasaan menghalalkan segala cara. Jadi daripada peristiwa ini, kita lihat bagaimana orang di atas, orang atasan, orang bangsawan boleh mengadakan apa yang tiada, menciptakan tuduhan yang tidak benar kepada orang yang di bawah. Dan itulah keadaan dunia yang berlaku sehingga sampai bila-bila sekalipun, kerana ini adalah apa yang berlaku, yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam dunia. Tetapi bagi Yusuf, soal ini soal kebebasan, soal kemerdekaan jiwa. Disuruh keluar guna mempertontonkan ketampanannya di hadapan perempuan-perempuan atasan tadi, dia akan keluar sebab insaf bahawa dia adalah hamba. Tapi kalau disuruh melayani nafsu beliau-beliau, tidaklah dia bersedia. Jadi Nabi Yusuf AS, dia mengetahui tentang letak duduknya ketika situasi itu. Dia seorang hamba. Jadi kalau disuruh, walaupun ketika itu sudah difitnah, sudah diburukkan namanya, tapi kalau tuannya suruh itu untuk buat sesuatu yang tidak melanggar syarak, dia akan ikut. Kerana kedudukan Nabi Yusuf itu memang pada ketika itu adalah hamba. Tapi kalaulah mencanggah dengan arahan yang lebih tinggi, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan ikut kepada, dia tidak akan tunduk kepada apa yang disuruh oleh orang yang lebih bawah tersebut. Jadi maksud dekat sini adalah sikap orang atasan itu boleh mempergunakan orang bawahan ini sudah ada sejak dahulu. Dan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sedang ceritakan tentang lumrah kehidupan, bahawa akan berlaku peristiwa ini berulang-ulang sampailah pada zaman mana sekalipun. Memang kalau manusia itu, kalau tidak ada keimanan dalam hatinya, akan menggunakan kuasa itu untuk menindas golongan bawah. Kesalahan orang atasan dengan mudahnya dimanipulasi menjadi kesalahan orang bawahan pula. Sehingga yang menerima hukuman itu adalah hanya orang bawahan, walaupun tidak bersalah. Bahkan dialah orang yang teraniaya. Maka ini adalah kisah Nabi Yusuf AS yang dikhianati dan dianiaya oleh pembesar-pembesar pada ketika itu. Namun yakinlah bahawa Allah SWT tidak mensia-siakan kesabaran orang yang beriman. Bahkan doa orang yang dizalimi itu akan mustajab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT. Jadi apa sahaja yang diminta, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan. Dan apabila diancam dengan penjara, bahawa untuk menjaga air mukanya ini, apa kata Yusuf AS? Kata Yusuf, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wahai Tuhan, apabila dah diancam dengan penjara itu, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Sesungguhnya penjara itu lebih baik bagiku daripada apa yang mereka serukan aku kepadanya, iaitu kemaksiatan. Jadi daripada ayat ini, dia memberikan gambaran kepada orang yang beriman bahawa ketenangan dan kebahagiaan itu bukan bersifat luaran, tetapi dia adalah bersifat dalaman. Kalaulah jiwanya itu dekat dengan Allah SWT, jiwanya itu bebas, maka keimanannya itu kuat, kepercayaan kepada Allah itu tinggi, maka itu adalah keadaan yang lebih baik, walaupun fizikalnya terpenjara. Tetapi jika sekiranya seorang itu duduk di dalam mahliga yang indah, yang besar, duduk di atas katil yang empuk, tapi jika jiwanya itu jiwa yang tidak tenteram, tidak tenang, maka mahliga yang besar itu akan terasa amat sempit dan menyesakkan baginya. Jadi ketenangan dan juga kebahagiaan ini bukan diukur pada fizikal ataupun perkara yang zahir, tapi dia bersifat dalaman. Orang yang mungkin duduk di rumah-rumah yang besar, tapi kerana hatinya itu tidak tenang, maka
besarnya rumah itu ataupun mewahnya rumah itu tidak akan memberi ketenangan kepadanya. Tapi orang yang berada di tempat yang sempit tetapi hatinya ini uh, tenang dan bahagia, maka tidak terasa kesempitan itu, bahkan dia merasa lebih tenteram dan juga tenang dalam keadaannya di dalam hatinya itu. Jadi ini yang disebutkan qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara itu bertahun-tahun. Sehinggalah dalam peristiwa dalam penjara itu ditanya oleh kedua-dua penghuni penjara, menyebutkan bahawa mereka dua ini bermimpi. Cuma untuk meringkaskan apa yang saya nak sampaikan ini, salah seorang daripada orang yang bermimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam takwilkan bahawa nanti dia akan menjadi orang yang memberi minum kepada raja. Dan Nabi Yusuf berpesan kepada dia supaya nanti kalau waktu itu tiba, ingatkanlah raja tentang aku yang berada dalam penjara ini. Tetapi disebutkan dalam ayat tersebut, wa qala allazi dhanna annahu najin minhuma uzkurni inda rabbik. Nabi Yusuf katakan kepada orang yang akan terselamat tadi itu, sebutkan aku di sisi raja kamu. Fa ansahu syaitan zikru rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Dan dilupakan oleh syaitan orang tersebut, dan Nabi Yusuf duduk di dalam penjara itu lebih lagi beberapa tahun. Maka ini satu lagi beban bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengharapkan, hanya satu-satunya harapan dia pada ketika itu, orang yang akan mengingatkan raja tentang dirinya yang berada dalam penjara. Tapi orang itu pula terlupa. Jadi macam mana harapan yang sudah putus, kerana orang itu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan kata Hamka, mungkin orang ini, orang yang teman penjara ini yang dapat terselamat ini, terkena pengaruh orang-orang besar di istana, iaitu apabila nampak keuntungan, barulah dia teringat kepada siapa yang menolongnya sebelum daripada ini. Jadi apabila raja bermimpi tentang mimpinya itu, barulah orang yang selamat ini teringat bahawa Nabi Yusuf ketika satu masa dahulu pernah menafsirkan mimpinya, dan mimpinya tafsirannya itu betul. Maka ketika itu barulah dia teringat. Jadi ini penyakit orang-orang yang besar, bahawa apabila dia nampak adanya kepentingan dia terhadap orang tu, barulah dia pergi cari, barulah dia pergi berjumpa. Jadi sikap ini sikap yang ada pada kebiasaan manusia. Apabila ada kepentingan, barulah dia datang berjumpa. Tapi apabila dia berada dalam keadaan senang lenang, dia tak teringat dah siapakah yang menolongnya sampai dia mendapat kesenangan seperti itu. Jadi perangai-perangai ataupun kelakuan-kelakuan manusia ini Allah Ta'ala manifestasikan kepada beberapa watak yang ada dalam kisah Nabi Yusuf ini, yang kalau kita perhatikan, kita boleh relatekan dengan banyak perkara dalam kehidupan kita. Kemudian satu lagi pengajaran yang penting juga, apabila dah sampai berita itu kepada raja bahawa ada penghuni penjara itu yang mampu mentafsirkan mimpi, maka raja itu panggil Nabi Yusuf kepadanya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, dia menunjukkan sikap yang sepatutnya bagi orang yang dizalimi atau dianiaya. Kalau ada orang yang berkepentingan, orang yang menzalimi itu datang memanggil balik dia, maka dia perlu untuk menjadi seorang yang tegas dengan prinsipnya, supaya dia dapat mendapat balik haknya yang diambil, dan juga dapat membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang yang melakukan kezaliman ke atas. Iaitu disebutkan dalam ayat yang ke-50, falamma ja'ahu rusul, datang utusan daripada raja. Kata Nabi Yusuf, qala rji' ila rabbik, balik semula.
Ini orang nak keluarkan daripada penjara ni. Tapi Nabi Yusuf AS dengan izzahnya, dengan ketegasannya, kata balik semula. Kerana dia sudah dizalimi, dia sudah dianiaya. Maka tiba sekarang ini, dia perlukan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf timbulkan rasa izzah itu. Supaya tidak dipermain-mainkan oleh orang yang zalim dan juga orang yang di atas. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Tanyakan kepadanya. Bukan sahaja suruh balik, suruh pergi tanya kepada raja itu, apakah halnya perempuan-perempuan yang telah memotong jari-jarinya itu, yang kisah yang sebelum daripada ini. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui tipu daya yang mereka lakukan. Qala ma khatbukunna in rawattunna Yusufa an nafsih qulna hasha lillah ma alimna alaihi min su' qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsih wa innahu la minas sadiqin. Apa Nabi Yusuf buat ketika orang perlukan dia untuk mendapat tafsir mimpi itu? Nabi Yusuf AS kata, bersihkan nama aku dulu. Kalau tak buat seperti itu, aku tak akan beri apa yang kamu nak. Jadi ini keizahan dan juga ketegasan Nabi Yusuf AS. Supaya tidak dipermainkan dengan begitu sahaja oleh orang-orang yang salah. Maka apabila dah diberikan, membersihkan namanya, isteri kepada raja itu telah memberikan pengakuan bahawa dialah yang melakukan. Maka kata Nabi Yusuf, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdil kaidal kha'in. Dan ini supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya, iaitu tuan raja tadi, ketika mana dia tiada, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Jadi Nabi Yusuf AS bertegas dengan pendirian beliau tersebut. Bahkan bukan itu saja, sebagai pampasan apa yang telah dianiaya, dia dah bersihkan namanya. Dia tahu Nabi Yusuf tidak bersalah, yang bersalah adalah perempuan tadi, isteri tadi. Maka Nabi Yusuf meminta pampasan yang setimpal dengan apa yang dihadapinya. Dia kata, qala ja'alni ala khazainil ardi. Letakkan aku di pembendaharaan negara. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ni adalah orang yang amanah menjaganya dan mahir, tahu, alim, yang mengetahui. Jadi itu permintaan Nabi Yusuf. Dia bukan beri saja-saja, bukan sekadar membersihkan namanya, tapi meminta satu tuntut balas terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf AS. Jadi qala ja'alni ala khazainil ardi, orang yang menguruskan perbendaharaan negara, ataupun lebih untuk mendekatkan kefahaman kita ni, seolah-olah macam Perdana Menteri lah yang menguruskan tentang hal ehwal ekonomi, pengurusan sumber dan sebagainya. Jadi menjadi Perdana Menteri Mesir pada ketika itu. Kemudian wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Maka begitulah kami menetapkan kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam di bumi. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ayat ni penting. Iaitu kami berikan rahmat kita kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak sesekali akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Jadi Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala banyak sifatkan sebagai muhsin. Muhsinin minal muhsinin. Dan Allah Ta'ala tidak sesekali menyia-nyiakan kesabaran orang yang sabar, kebaikan orang yang berbuat baik, ketabahan orang yang tabah dalam menghadapi ujiannya. Maka akhirnya Allah Ta'ala akan berikan ganjaran seperti mana Allah Ta'ala tetapkan kedudukan Nabi Yusuf ni di pemerintahan Mesir. Dan itu adalah kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Cuma satu lagi hikmah yang disebutkan adalah dengan pengalaman Nabi Yusuf AS berada di dalam penjara yang penuh dengan kesusahan, berjumpa dengan orang-orang bawahan, maka pengalaman Nabi Yusuf itu di penjara itu menjadikan beliau tumbuh menjadi seorang yang matang.
seorang yang teguh peribadinya dan berperi kemanusiaan. Jadi dia dah tengok dah penderitaan, dia tengok orang yang paling bawah sekali dalam hierarki dalam masyarakat itu, orang yang berada dalam penjara. Jadi dengan ujian itu sebenarnya adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikannya pemimpin yang baik. Jadi apabila dia dah tengok di manakah golongan yang sengsara, di manakah golongan yang dizalimi, maka apabila dia mentadbir, dia akan mengangkat golongan-golongan seperti ini. Jadi menjadikan Nabi Yusuf ini seorang pemimpin yang amanah, bertanggungjawab, berperi kemanusiaan dan turun kepada rakyatnya itu sehingga kepada peringkat yang paling bawah. Jadi ini sebagai satu pengajaran bahawa pengalaman hidup seseorang itu walaupun dia menghadapi kesusahan, tapi boleh jadi itu adalah didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan dia seseorang pada satu masa yang akan datang. Seperti mana Allah Taala lalukan Nabi Yusuf AS ini di perjalanan takdir yang Allah Ta'ala berikan itu. Jadi ada beberapa lagi yang boleh kita ambil, cuma kita skip tu sampai kepada akhirnya. Akhirnya itu Nabi Yusuf AS panggil semua keluarganya ke Mesir. Dia dah jadi Perdana Menteri, dia jadi pemerintah di Mesir itu. Maka pada ayat yang terakhir itu, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulul misra insyaallahu aminin. Maka dipanggil, dijemput semuanya. Maka pada ketika itu wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa khabu lahu sujada. Dan dia angkat kedua ibu bapanya itu kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini adalah takwil kepada apa yang dilihat pada awal dulu, pada masa ketika kecil dahulu. Iaitu Nabi Yusuf lihat 11 bintang, matahari dan juga bulan sujud kepadanya. Maka 11 bintang itu adalah mewujudkan kepada adik-beradiknya. 10 daripada ibu yang pertama itu dan juga seorang daripada ibu yang sama, iaitu Bunyamin, 11 orang. Bulan itu adalah isteri yang masih hidup, yang pertama tadi, iaitu Lia, dan juga matahari itu menggambarkan Nabi Yaqub AS. Jadi takwil itu dapat diselesaikan hanya dengan perjalanan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf, yang ada turun naiknya. Ada ketika dia campak dalam perigi, ada dimasukkan dalam penjara, ada ketika diangkat menjadi orang yang dekat di sisi pemerintah dan sebagainya. Jadi itu mungkin menjadi penutup kepada perbahasan kita pada hari ini. Moga-moga dengan sedikit tadabbur itu dapat memberi panduan kepada kita dalam menghayati surah Yusuf yang kita tadabburkan pada pagi ini. Jadi saya kembalikan kepada DJ Hazimi untuk penutup, insyaAllah. Jazakallah khairan katsiran. Saya ucapkan kepada panel bersama kita bagi slot di sebagai halaman bagi sesi bulan ini, itu bulan Mac, itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Ahmad Nakiuddin atas perkongsian berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf ataupun Nabi Yaqub sendiri, berkenaan dengan begitu banyaknya penderitaan, begitu banyaknya pengkhianatan, juga begitu banyaknya kezaliman yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, dan di mana kesemua kisah ataupun ujian ni sepatutnya kita yang membaca Al-Quran ni kita mengambil iktibar daripadanya. Sebab apa Allah kata bila mana Allah turunkan kisah ni, Allah nak beritahu kepada kita bahawa kita ambil iktibar daripada kisah-kisah yang Nabi-Nabi yang sebelum. Jadi alhamdulillah, saya rasa mungkin begitu banyaknya perkongsian yang Ustaz kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan saya pada akhir program ini, di mana kita dapat mengambil ibrah dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi alhamdulillah, dengan berakhirnya kita punya episod kita pada pagi ini, maka ini dia menandakan bahawa episod kita pada bulan ini sudah berakhir sampai ke hujungnya. Jadi kita boleh program bukan terhenti setakat ini saja. Kita akan adakan lagi pada bulan hadapan, pada hari dan waktu yang sama. Kita akan datangkan lagi dengan panel-panel yang lain dan juga tajuk yang lebih berkualiti lagi dan lebih mengasyikkan lagi untuk kita mengambil pengajaran daripada ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada lain hari, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang sudi menghadiri kita punya live tazkirah kita baru ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari yang akan datang. Saya DJ Hazimi, dia bersama langsung di Radio Jawi, insyaAllah. Terima kasih.